Beginilah keadaan tower DJ Secom. DJ Secom. Di tempat berdekatan dengan tapak tempat saya mau bina rumah nanti, membina pondok, bukan rumah, pondok. Ini kuasa dia bawah sana. Ini masih yang sana jalan pergi Rumah Panjang. Di bawah sana Rumah Panjang, rumah kampung saya. Ini tempat muda. Di sinilah tempat saya nanti membuat pondok, kawasan ini. Kawasan ini. Saya membuat pondok sini, pondok kebun. Ini kebun, kawasan kebun. Di kawasan ini nanti. Ini adalah tower DJ Secom. Nilai dalam cara komuniti serta organisasi berfungsi, katanya. Hujung minggu. Rumah Panjang sunyi, tiada orang nih. Sunyi, tiada orang. Sunyi, tiada orang. Di sana pun tiada orang. Sepi, tiada orang, kosong. Hanya ayam saja yang berkokok. Di kampung Rumah Panjang. Beginilah keadaan Rumah Panjang. Sunyi. Rumah ini memang rumah lama. Didirikan pada tahun 1979. Semua tiang, papan memang dari kayu belian. Hutan masih dekat, sebelah rumah masih ada hutan semua, masih ada kayu. Beginilah keadaan. Ini jembatan. Atap, asalnya atap belian sudah ditukar kepada atap spendet. Ini semua sudah atap spendet. Tiada lagi atap belian.
Jembatan ini kalau tidak silap saya dibuat pada tahun 1987 antara 88. Saya pun lupa, waktu itu masih sekolah saya. Tahun 88 saya tingkatan 3 di SMK Tatau waktu itu. Pergi tengok Sungai Anap. Di jembatan turun ke sungai. Ini dari sebelah ujung. Ujung rumah. Banyak paku pakis ini. Kalau Iban panggil ini adalah paku kubuk ataupun paku keruk. Paku ini sesuai untuk orang yang selepas bersalin menambahkan air susu untuk anak-anak. Paku ini. Dan daunnya boleh mengubat gatal. Kalau ada gatal, boleh diubat pakai daun ini.